Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bu. Ha, awak? Ya. Mai masuk. Bu, awak bu seorang ya? Habis aku nak dengan siapa? Nana bukan balik. Nak, bu kata kat cik ni kita nak pergi tengok porno apa ke? Bunuh apa? Markah lah cik main ni pakai semua. Hang kira perempuan ya. Orang telefon nak ajak pergi kenduri. Rumah Jorabi. Kenduri lah. Ha, Awak cik dengar nak pergi tengok porno. tak ada masa nak pergi tengok porno kat hang yang pakai macam ni. Nak pergi mana? Oh, cik pergi sewa semua tahu ingat nak jumpa porno lah. Hangat meruap macam ni semua pakai jaket kulit. Hah. Buang tabiat. Ni apa bu? Ha, aku masak nasi. Cantik bu. Panas kita buka dulu, kita makan bu. Nak nak pakai? Ha? Tak pakai lah bu. Ni cik ni berayak ni. Ha. Jora tak telefon hang? Tak ada apa-apa sengap dia. Dia pun panggil kenduri. Betul ke? Ha. Dia panggil atas bu kot. Ha, dia panggil kira sekali lah semua. Aduh. Cik silap. Anak dia yang anak darah tua tu orang minta. Betul ke? Ha. Terlepas juga. Terlepas dah. La ilaha illallah. Yang tu tua sangat bu. Ha, nak buat lagu mana ada orang berkenan. Tapi pangkat datuk lah. Ya ke? Anak darah tua pun tak apa. Tak apalah. Ha. Ada orang payung. Ha. Hidup senang mah. Duduk atas duit. Cik macam mana? Boleh dapat datin lah. Hang pergi bagi elok diri hang dulu. Duduk kita pun nasi. Bu. Bagus lah. Tak apalah bu. Kita makan lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Bu. Asal kita cedok ya. Dia sampai. Dia ni, alah bu, dia bawa sakar lah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Ah, ya cik pun ada. Oh, faham tak? Lama tak jumpa hang ah. Ya cik apa abang? Pelan gemuk hang. Biasalah Haji. Ha? Tahu sebab apa? Patutnya duda-duda kenalah buat badan semua bergelok. Hang ni duk main makin kembang. Amboi. Bu. Main-main rumah orang. Carut adik kita ha. Bu, dia kata teruk kat cik bu. Awak, Ha? ni kita baru balik dari London ni. Alhamdulillah. Awak pasal apa alhamdulillah? Dia baru balik daripada Palestin. Itulah. Dia yang naik kapal itulah hari tu kan? Alah, dia apa fulut? Tak tahulah apa Bukan dia. fulut lah, sumut. 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 Ha. Tak ada lah kita tak pi. Tak pi. Kita support mereka. Pasal kita bayar tudung ni. Patut kita tengok tak kurus. Kalau pi sana, kurus dah kena kurung. Betul, confirm. Tapi bu, kalau macam ni dia pasti kurang lama sikit. Tak ada lah duduk London tau lah sejuk. Kira nak makan saja tu yang tambah berat badan. Ni, apa masak apa hari ni? Macam tahu-tahu kita masak. Kita masak ya dia mai bu. Ini rezeki tahu tak? Orang mai. Tetamu mai bawa rezeki kat apa? Lain kali tetamu bawa lah apa-apa barang. Aku tak bawa barang. Bawa apa? Aku bawa lagi bagus daripada barang. Betul ke? Apa? Acik kita lama tak buat video. Kita bawa kitab. Kita apa tu? Tak apa. Benda apa kita nak gosip? Ni nak mengatakan orang ni. Ada 9 fakta. Dahsyat. Kita bodoh. Kita Bu, bodoh. saya cek dia masak nasi lagi takut tak cukup. Cerita banyak tu. Cukup ah. Cukup Cukup lah. lah. Ha. Ingat tak cukup banyak sangat cerita. Tak nasi Cukup. habis. Last kita jumpa bila sebelum raya. Ha. Sebelum raya, lepas tu Lama. raya, kita tak jumpa dah. Raya haji semua. Macam mana pergi London okey ke? Okey lah. Berapa bulan pergi? 3-4 bulan. 3-4 bulan. Mereka duk kata awak pergi London tapi duk buat keluar video selalu. Lah ni aku buat keluar lambat-lambat pun. Dia duk komplain sangat. Cepat-cepat makan. Bol apa? Tuang ayak sat. Oh, ayak ayak. sat. Ui. Ayak teh ai habis dah malam ni. Aku kena pergi urut. Awak angin. Angin lah. ni No, semua. ambil gelas tu. Yang betulnya bukan angin tu, ni angin ni Mai. Mai dia sapu tu ya Oh, bu. Acik nak gelas ni. Ha, ambil gelas tu. Gelas tu ambil Tu gelas. nampak tak gelas tu? Gelas. Nampak? Sama colour tu, kuning tu. Tambah set. Kalau tak ada, Tambah, tak Sat. payah aku aci. Harap kita lah ni tak pakai barang-barang mai mak. Kita pakai batu akik. Batu akib. Batu akik? Apa tu? Bahaya dia ni. Nampak ni? Orang dulu kata, batu akik ni, orang membelah yang simpan. Tu dah. Ni kira macam perempuan Cina kaya pakai, nampak? Dia dah kutip dah aku punya zat tak elok dah jadi hitam dah sikit gelang. Tu daki. Hey! Basuh pun tak mau. Malam mai lah tengok. Alah, cantiknya. Duk rumah pun pakai rambu-rambal lagi ni, nampak? Kita hari tu baru tak barulah. Tapi warna dia macam 8. Saja kita beli di Market Street ni kedai mah. Dia bukan 999 ni. bukan. Bu, Warna mai dia- kat cek bu seminggu. Tapi mah betul Hang lah. mana boleh pakai hang jantan, mana boleh pakai mah. Bukan nak pakai nak bu tu. Cek kan menyaga ni kurang bu. Tengok
Meniaga kurang dia nak pakai emas. Bukan emas. Cik nak masuk emas dalam ni. Pajak gadai. Aku beli emas buat aku. Bukan nak bagi kat hang. Apa ni semua? Baru tak baru lah juga. Semalam ya. Oh, barulah. Ni hujung tahun, bulan 11, bulan 12, kenduri banyak. Cipi sendiri. Kita pergi sendirilah. Kita panggil panjang punya kereta. Saja tanya Cipi sendiri, awak lelaki dah tak ada? Alah, dia busy lah. Dia busy, bisnes dia lah ni bagus. Yang tak duit je. Abang Ibrahim kita tau. Dia bank in kat saya tau. Bekak lah bayi Pak Hang. Buh. Beras wangi. Hang sihat? Makin sihat lah, Cik. Hang bila-bila mai lah London kat aku. Aku Ha? bawa ronda bagi dapat markah Mak Saleh. Parah. Bu, dia cakap macam pergi tendok gong tu. Dia ingat apa macam cak duit ada di rumah. Taklah, hang beli flight sudah. Abi duduk semua rumah aku. Kat sana ada bilik semua. Makan semua tak apa. Lebih kurang aku masak makan lah. Dia tahu masak ke? Tu. Alah, duduk sana. Boleh je masak biasa-biasa goreng-goreng. Masak apa? 2 minit nak dapat microwave. macam ni tak dapat lah. Apa makan lah. Makan. Nak merepek kerja. Setakat kari-kari ayam tu aku boleh buat Ya ke? Aku teruk sangat. Ayam patah lehat tu sapi. Jangan. Tak ada lah Cik, sana komuniti Muslim pun banyak lah. Boleh dapat lah halal-halal punya daging semua. Halal poultry. Tapi ayam 150 betul ke? Duit sana. Alah, hang tukar. Hang jangan kira convert. Hang convert, hang penipu lah. Anti darah naik semua. Dia harga duit dia macam dolar macam tu, kita beli saja. Hang beli saja. Nampak dia buka dia ni. Nampak. Hampa duk bercakap lambat. Sedap lah, Bu. Betul-betul. Lamanya. Syok lah. Ni gulai udang mami tapi kita saja kita buat leng sikit. Kita bubur bunga kantan. Bunga kantan. Kari bunga kantan. Masa ni aku buat kat hang. Kakak hang memang tak buat kat hang punya, aku tahu. Buat lah sendiri. Bubur sikit. Kita dah penat masak dah. Alah, udah untung. Cik ni cakap tu orang. Ubi. Ubi. 3 bulan dah tak makan udang tu. Awak? Yalah, menjaga cik ni kurang. Hang bukan nak berlakon wayang lah ni. Yang mak apa? Dia kata hang jadi producer apa kan? Alah, yang tu bos. Dia berlakon teater. Setahun sekali je, Bu. Cik, mereka panggil. Hang untung? Boleh lah, Bu. Nak kata ni tak ada lah untung sangat. Sebab itulah cik 6 bulan tak makan udang. Hang suka biar orang buat hang? Apa nak buat, Bu? Untung, orang kata apa? Untung sabut timbul macam tu, untung batu tenggelam. Lebih kurang macam tu lah. Alah. Jadi batu kan sabut? Batu pun tak, sabut pun tak. Sini dah ada sabut dah. Kepala macam batu dah. Ya. Awak orang tipu lah. Biasalah, Bu. Macam-macam lah. Menyaga lah ni. Yang tu tak kena, ni tak kena. Kita tak tanya menyaga, Bu tak tanya menyaga. Kita tanya pasal teater hang. Teater? Hang buat teater tu pasal apa? Seronok-seronok. Mana? Cik buat tu lah? Hei, cik memang minat. Cik suka buat dia nak jadi filem star. Tapi dah nondi macam mana? Alah, dah kaki dia tak kat tu saja. Cik boleh jalan lah. Tak mau pergi urut bagi habis. Bukan tak mau urut. Sakit sangat dia urut tu. Masa dia urut tu sakit sangat. Dia tak mau urut. Urut tu sakit. Semua tak mau. Pandai semua. Bismillah. Tu tak serik lagi nak buat teater lagi lah. Nak buat, Bu. Berdoa panjang, Bu. Orang balik Palestin. Orang balik Palestin juga baca doa. Apa cerita bergaduh adik-beradik? Aku seronok tengok orang bergaduh. Tadi kata ada buku kitab mana? Kami nak tahu. Makan dah dulu. Makan dulu ke? Makan dah dulu. Pergi cari semua hak tak berjenis. Nama orang tak main hang. Macam mana, Bu? Cik tak tahu. Apa jadi teater dia? Tak ada, dalca. Bukan dalca. Tajuk Leng. Dia tanya apa jadi teater hang. Oh. Bukan katalah Bukan dalca. dalca. Oh, ingat kan tanya tajuk. Awak pasal apa yang dalcanya dia punya teater tu? Tak tahulah macam-macam bunyi. Kita tahu tapi kat kita dia tak berani cerita. Itulah. Nondi hang kena tipu ke? Adalah sikit. Kena tipu lah macam-macam lah. Awak dia tipu hang ke mana? Ada lah, tak boleh cerita. Sekali masuk video. Baby, aku yang edit. Aku memang nak bawa keluar. Dia ni apa pun hang kena register betul-betul Nondi. Hang kena ada NGO. Hang kena ada paperwork semua.
Hang kena ada account number semua yang sah. Macam niaga kontraktor lah. Lepas tu bila hang ada NGO apa-apa, kita boleh lantik audit. Memang kena laporkan pun dekat kan. Aku pun tak tahulah, tak ingat dah. Aku dah tinggal dah UMNO semua dah lama dah dulu buat kerja. Cik, kami duk ingat macam ni lah. Cik ingat saya bawa dia lah jadi kita punya ni. Masuk dalam kita punya persatuan tu. Siapa? Cik Kriau lah. Aku tak mau dah, aku tak mau. Alright. Aku duduk London lah ni. Aku susah balik. Tengok video pun keluar 3-4 bulan sekali. Tak apalah, kita pergi lah London. Shoot. Hang tak usah duk merepek. Lepas ni cari orang betul-betul. Baik, Bu. Jangan orang duk main-main hang. Penat ya, duit mau habis apa pun tak ada. Itulah. Rugi lah, Bu. Tidur tak lena tau. Lagi satu nak tanya hang. Ada orang pinjam duit kat hang tak bayar ke? Awak lah pula tak ada. Siapa? Kawan lah. Bu kenal? Bu tak kenal. Cuk. Macam mana Haji tahu? Orang pinjam duit adik Haji. Ada orang mahabat kat kita, kawan-kawan dia juga abang. Awak dengan dia awak apa buat perangai? Awak ang kaya sangat dah duk pergi buat charity ke orang? Tak ada, bukan kaya. Aku dah buka dah aku punya topik semua. Kesian. Satgi yang mana dah bincang aku tirai. Cepat cakap. Bukan, kadang kita pun susah juga dulu. Tengok orang susah, nak tolonglah, Bu. Tapi dia kata orang yang hang tolong tu tak susah. Ya ke? Dia tipu cik lah. Tak tahulah kat hang. Cik tengok dia macam susah. Naik kereta terpeleduh takkan susah. Ya ke? Itulah pasal, itulah cik dah terkena. Hang nak pergi minta tak mau? Nak pergi minta lah. Sebelum aku pergi minta, lebih baik hang pergi minta. Tak apa. Bagi cik minta dulu, Bu. Cik bukan apa. Bu bahaya. Bu swing terus. Bukan cik tak tahu. Kuti bagi macam mesin gun dia. Awak cik nak kena maki dengan Bu ke? Hang dah berlembut habis dah lama dah. Kakak hang dah mengadu kat aku lama dah duk telefon aku dekat London. Ya ke? Kami duk video call semua. Dia tahu dah hang dah pergi bincang semua minta elok-elok dengan dia tu, tapi sampai ke sudah dia tak bayar. Lagi dia nak pinjam lagi kat atas. Tu kakak hang nak naik dah motor nak pergi cari dari tu. Oh, janganlah, Bu. Kenapa payah hang nak backup dia sangat? Tak ada lah. Ni. Hang pun bukan orang senang. Kita cari duit susah, senang-senang nak angkat pergi bagi kat orang. Baik, Bu. Baik. Kita minta bagi settle bang lah. Pergi settle bang. Ikan. Sebelum ramai. Karuadu. Apa tu, Bu? Ikan kering. Wih. Sedapnya. Lah ni apa cerita, Cik? Acik. Balik pada London. Banyak cerita. Tak ada cerita apalah. Aku cerita aku pasal orang-orang kat Malaysia. Apa dia? Orang kat London semua aku tak ambil tahu. Tengok dah lah ni apa jadi di Malaysia. Jadi apa? Bu. Budak-budak lah ni semua. Ni semua pasal mak bapak yang mana duk buat masalah lah. Bila kata mak cikgu di sekolah tak boleh tegur, tak boleh marah, tak boleh rotan. Jadi lagu ni lah semua. Naik kepala. Naik kepala. Malah macam-macam kes kan jadi. Dulu ingat tak arwah bapak dengan mak hantar kita pergi sekolah. Dah sampai pintu sekolah, habis. Betul. Dia tak ambil tahu dah. Cuma dia kata dekat cikgu, jangan bagi cacat anak kami, Betul. jangan mati anak kami. Nak pukul? Pukul, ajak. Ya. Lagi satu, kalau cikgu panggil sekolah, kita dah takut. Kita takut, Cik. Bapak kita kalau cikgu panggil pergi sekolah, kami dua orang dah takut dah dulu. Bukan pasal apa. Saat ni kalau cikgu abang benda tak elok, bukan kata bapak tu nak masuk belah anak. Balik dia pukul kami. Double kami kena. Apa tu kami tak berani cerita. Sebab tu boleh jadi orang. Betul. Kita ada satu, bukan kata nak pukul sampai jadi bodoh, sampai jadi cacat. Tapi dia ni dah cacat dah, betul tak boleh nak kata apa lah kan. Dia buah. Dia buah. Betul sampai cikgu kena tangkap lah ni, Bu. Isu Kalau rotan murid. Jadi macam mana? Itulah. Tak tahulah macam mana mak bapak sekarang ni mentaliti macam mana. Tak ni kita kata, dia kata hang tak kenal kat hang, tak ada anak, hang tak tahulah. Apa tak ada anak kita pun dah jadi orang. Orang. Ni adik pun dah jadi orang. Buka topik tu. Adik pun jadi orang. Tapi adik aku jadi orang tak guna, orang duk tipu dia. Tu buat macam mana, Bu? Ni dia malam-malam tak lena tau tidur. Itulah. Orang ni apalah. Nak salah siapa lah ni?
Sikit-sikit cikgu. Kalau di sekolah, cikgu lah pendidik. Dia lah didik. Kalau di rumah, mak bapak kena pantau anak-anak. Hang kena tengok anak-anak hang sama. Baik, Bu. Tu hari tu. Yang budak form berapa tu, dia rodok kawan dia. Ya. Kat dalam toilet. Sampai dia tu pun dah tak ada dah. Lepas tu esok-esok pula ada lagi satu kes. Abang umur 9 tahun, dia rodok adik dia. Dia ni. Pasal sebab main game, Roblox. Ya, sekarang ni dah jadi macam merepek dah. Acik tahu tak main Roblox tu apa? Poli duk tahan orang. Hang main lah dengan polis tu. Betul lah ni dah keluar satu kes, satu akta. Siapa yang main Roblox dia kena tangkap. Betul ke Acik? Tak tahulah. Kami tak tahu tu. Dah lah ni semua pasal zaman terlampau canggih. Ya, AI pun banyak kan kita tak tahu. Video ni betul ke, cerita tak betul ke? Terlampau banyak sangat. Terlampau canggih tak mau. Terlampau canggih pun masalah juga. Kena duk tengok anak-anak main gadget semua. Terlampau bagi sampai dulu kita mana ada gadget-gadget semua. Keluar main toy, main cabak. Aciluk hambat, aciluk sembunyi. Sampai kena perambat balik, bawa balik rumah. Lah ni tak ada duduk di rumah 24 jam. Tak panggil keluar, tak keluar. Duk main gadget dah. Dia macam mana tahu? Kalau duk main gadget ni, Bu, main tak makan tak apa. Letak yang handphone tu lapang. Hari duk tahan. Nasib baiklah anak aku semua dah besar-besar. Kalau kecil-kecil lagu tu duk buat, aku tabuh nanti. Aku hadekah dengan getah pancok ni. Apa tak? Okey. Ni. Ya, Bu. Nak tanya. Hampa kenal tak admin Jumi TV tu semua? Admin? Admin Jumi TV. Kenal perempuan gemuk tu. Geng-geng depan Jumi TV tu. Anak Idamia. Tahu lah. Yang dia buat video-video konten tu. Pesan kat depa, jangan bagi malu orang Pulau Pinang. Apa? Pasal apa? Cik, dia bukan buat apa pun. Memanglah dia tak buat lagi tapi beringat. Ingat apa? Saat ni Sah kata dia follower 80k, 70-90k. Pergi kedai makan orang semua minta makan buta. Malu tak ada. Malu lah. Betul lah, Bu. Betul, malu. Ada kes juga tau. Betul. Duk buat macam ni, buat perangai-perangai macam ni. Rosyom jangan duk pergi buat macam tu semua. Kita ada rosyom, betul ya, Cik? Kita tak suka semua. Kita pergi makan bayar. Betul. Tak ada ambil ni pergi gadai. Awak pun tak beritahu awak tadi. Cik dah tunggu ya. Sah kata influencer duk viral nak pergi minta kat orang makan buta. Habis orang tu balik market semua pakai apa? Itulah. Yang syoknya mai sendiri pula tu. Kalau lah tuan kedai panggil tu lain lah kira. Ni mai tiba-tiba mai makan. Kita nak syok-syok nak minta. Cuk, apa kenal kan influencer tu? Aku kacau lah juga. Kita tengoklah duk viral tapi kita tak tahulah siapa tak berani dah nak kata. Influencer tu orang utara ke belah-belah KL? Tak tahu. Tapi duk nampak bukan orang Penang kot. Bukan orang utara kot. Sebab saya duk dengar, kita duk dengar lah sebelum ni lah. Memang modus operandi tu banyak kena dekat peniaga belah KL. Nanti orang ni dia mai, dia order makan dan semua. Last kali dia pi. Abang, ni saya punya account. Dia tunjuk ni saya punya account. Macam ni saya punya follower banyak. Kalau abang boleh bagi saya free makan ni, baru saya akan edit video. Dia offer macam tu lah. So banyak peniaga-peniaga KL tu depa yang viral kan, tapi depa tak habaq lah siapa influencer tu. Malu tak ada lah. Kalau kita malu lah habaq kat Jumi TV tu jangan buat lagu tu. Baik. Kalau dia buat, cik ni pijak dia. Orang nak pijak dia tak pasal-pasal. Alah, buat malu lah. Hang tak kenal dia. Hang kenal dia ke? Mana? Kenal lah. Admin Jumi TV tu. Cik ni pijak 2 kali. Hang pijak dia? Dah pijak segak tu. Betul. Kita duk cerang. Kita pun Assalamualaikum. Habis sepinggan. Tapi kali ni, Bu. Tapi ni bukan review. Ni bukan review. Bu. Tapi kita duk review ni. Plastik apa semua jangan duk bagilah. Saya kira dia nak bawa balik, Bu. Isyak dia pergi basuh tangan, kita tengok dalam beg dia ada apa. Ni. Macam nak tahu. Tadi nak mai Edward telefon dah. Where are you going? Kata I'm going to singgah Acik Kelumbung place. Because long time no see. Whatever she cook, bring home dia dah. Nampak dia gila. Dia makan ke gulai udang semua? Dia makan mak Acik. You call now. Reset tu ni. Fuck off. Bastard you. Betul, Bu? Ni member ajak. Member hang suruh makan teh. Hantar bastard tu apa? Apa? Fuck off tu apa? Apa tu? Saat ni aku di belakang saat ni dia dapat aku cerita apa dia. Lah ni tak boleh.
Why you say like that? Then you want to go London. Cannot lah. Cannot. Then you come London, Edward will say, fuck you. Sampai-sampai turun daripada London. Tahu kita pergi makan mana lu breakfast? Makan mana? Kita pergi makan kedai kakak Ipak you lah. Dia pergi kedai Maini. Dia pindah kedai dah. Hari tu dia berniaga kat Taman Tun Sadun. Hari ni dia berniaga dekat Astaka Paya Terubung punya market atas. Oh. Nana bukan tinggal duit banyak kat dia. Banyak. Tapi dia memang macam tu, Bu. Dia memang nak kaki menyaga. Dia ada duit pun dia nak menyaga. Han duk kata kat mak menakan hang. Nah, memang macam tu. Dia ada duit nak menyaga ya. Tapi kedekut. Jangan kata macam tu. Cik P tak pernah bagi apa pun, Bu. Pasal hang minta apa kat dia? Hang nak minta free. Hang pun macam influencer. Dah, Cik P rumah dia. Kok dia nak masak-masak apa-apa. Cik P dia kata, ni ada kopi kosong dengan biskut Mary ya. Tu pun pergi ambil sendiri. Dia tak bagi kat hang roti telur goyang? Tak ada apa. Telur cik yang goyang. Nak tahu. Telur goyang jatuh lah. Siapa? Spender hang tak betul lah. Dah meri lama tak tukar. Apa dia duk merepek? Bubuya. Apa duk merepek apa? Dia lah. Aku nak tanya kat dia. Duk pergi kedai Maini hari tu, dia tak pakai barang semua ke? Tak. Sebab SOP, dia pakai kelumbung-kelumbung mah. Dia tak buat rambut dia buat macam tu. Rambut dia kan kerintin. Tapi kalau kata dia nak gadai, susah. Dia ni bukan susah nak masuk ajak gadai mewah. Tak ada lah. Dia seronok kita sampai-sampai. Dia kata, Haji lamanya tak nampak. Awak tak bawa Pak Gemuk lagi seorang. Dia kata. Dia kata macam tu. Anak haram punya Maini. Itulah korang ajak dia. Dia kata Kak Bu. Ajak dia. Mai telefon pun cik nak call dia lah ni. Makcik hang kan? Kak Ipak. Kak Ipak hang? Kak Ipak dia lah. Betul lah. Makcik pula silap. Dia tua sangat. Tua sangat. Dia kata Pak Gemuk kat kita lah. Dia kata Pak Gemuk. Dia tak tahu. Dia pun lebih kurang ya. Dia kurus. Dia kurus lah. Tak apalah Bu. Dia kata tak Bu, cik basuh dia sikit. Dia duduk naik bukit semua lah ni. Ya ke dia naik bukit? Dia duduk naik bukit, kita risau. Hujan-hujan mesti dia naik bukit. Tergelincak pergi masuk dalam lega orang tak jumpa. Tergelincak tak apa. Bukit-bukit kat Pulau Pinang ni banyak ni. Apa tu? Pamba. Betul. Ya ke? Aku tengok kat TikTok. Betul-betul dia. Yang jumpa telok tu banyak kan? Betul ya? Pasal apa telok macam tu? Tu yang ada Bu. Dia satu. Hantu kan kat Bangkok dia jumpa Batu Ulak. Ya ke? Kan dia jumpa. Kat Sungai Pinang dia jumpa baru ni. Batu Ulak. Jumpa juga? Batu Ulak tu besar. Besar Batu Ulak tu. Lagi besar pada batu gajah. Dia duk naik motor. Dia duk naik motor skuter warna merah. Saya laju punya. Pagi-pagi pukul 5 dia ronda dah Carosta. Saya tak naik skuter lah. Tak naik dah. Naik motor lain. Motor skuter lah. Aku mana boleh langkah motor ni? Hampa ingat aku budak-budak ke? Hampa duk kata kat aku. Alah Bu. Kalau. Tapi laju dia bawa. Ramai orang terlaju. Kita bawa motor tak tengok dah kiri kanan. Tapi Acik nanti kita bawa Acik pergi makan dekat Maini ya. Boleh kita nak koyak dia. Kita ambil Acik lah. Janganlah duk gaduh. Dia berniaga bagus. Alhamdulillah dia macam seronok jumpa kawan-kawan. Kat keliling-keliling tu ada. Dia berniaga roti telur. Roti telur goyang. Pasal apa goyang nak tunjuk? Ampun tunjuk. Aku pun nak tunjuk juga skill aku. Asyik tu Ibu tengok dia baca ni. Lepas tu dia ada orang jual bubuk. Ada mami tu jual bubuk. Pasal apa bubuk macam ni juga? Bubuk gandum. Bubuk jagung. Oi sedapnya. Hampa duk tunjuk telur goyang. Aku dah berapa lama tak tengok telur. Lama ke Bu? Tak pergi kedai kau? Tak, kita lah. Telur lah beli. Bila telur sepapan tengok. Apa dia? Pak Ibrahim tak balik. Nak pergi beli telur macam mana? Betul lah. Betul lah, siapa nak bagi duit beli telur? Telur Pak Ibrahim hang lain. Dia tak goyang sangat. Dia biasa-biasa ya. Ni, orang tua kalau cakap lucah buruk no. Nanti kita bawa pergi dekat Maini ya. Lama tak tengok dia. Itulah boleh lah. Cik nak ikut lah Bu. Tak mau pakai baju ni saja. Awak? Ni semua mereka duk kata, awak Acik tak ada baju lain ke? Duk pakai baju ni saja mereka tak baju biji remia ni. Pasal apa duk lorat baju kita? Memang dia pada kutu. Pasal apa duk lorat baju kita?
Tak payah duk tengok baju. Orang kalau nak tengok orang, kena tengok hati dia. Kalau baju cantik, hati tak elok, buat apa? Serupa rumah lah. Kalau rumah besar, barang mau banyak tapi tak ada orang dalam rumah, buat apa? Betul. Bu, cik sokong. Sebab apa? Dalam almari bu, baju ni ada 20 lai. Nak tukar apa? Pepe lah kat bu nak pakai baju 10 kali pun. Lorak baju kita, lorak baju kita. Dia tak nak beli, dia tak suka kali lain, dia suka ni saja. Aku dah syuting banyak kali kan dia. Biar baju tak pakai yang sama. Biar mulut suka kata kalau marah depan-depan. Tak apa, jangan kata belakang-belakang. Hati dia baik. Betul. Ni duk kata macam tu macam ni. Pakai tudung, tutup litut baik-baik. Belakang duk kata orang, duk maki orang, duk ngumpat. Mau buat apa? Kata kat orang, orang kata kat dia kata kat orang. Orang kata lagi kat orang. Sat. Aku nak buka lah tudung aku. Aku duk mengata orang. Ni. Ni kita keluar. Kita dah balik. Kita ni kira dah balik dah dekat 3 minggu dah. Baru kita main jumpa Cik. Baru ni kita jumpa lah mak menangkan kita. Kak Eda. Kak Eda bukan pergi rumah anak dia di Kuala Lumpur? Sebelum dia pi, kita pi jumpa dia. Bawa dia pi lah jalan-jalan semua. Ya Allah, orang tua tu, Haji. Dia kuat kentut. Dia kuat kentut. Kuat kentut? Kita bawa dia pergi Tesco. Lalu kita bawa dia pergi Tesco. Makan dulu, makan. Tengah dia jalan Kak Eda. Kak Eda nak makan apa? Tak tahulah, aku nak makan sizzling kot. Jom. Tengah duk jalan kat pergi sizzling. Rap! Dia kentut. Tak nak filter? Apa tu? Kalih lah. Kita kalih kat dia. Apa Kak Eda? Dia tu dia gelap. Angin. Lepas tu, tak apalah. Kita pun bawa dia masuk dalam beli-beli barang semua. Tengah pilih handbag. Kata dia, ni apa tu beg kecil ni, beli beg satu besar punya, boleh bom macam-macam kan, telekung ke apa semua ke apa kan. Tengah dia pilih, sekali lagi dia bagi priap. Orang tua tu kentut macam terkoyak. Macam benda terkoyak anda macam lagi. Tahu dah apa, orang kata apa, pelah air hangat yang dulu-dulu ni. Kan ada gabu duduk jolok di atas. Kali nak bawa berjalan, bawa gabu jolok. Kalau boleh dalam sikit. Tapi kau takut terkelap. Tapi bila berhenti semayang, bagus. Time semayang dijaga. Tak kentut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bawa perut. Dia dahsyat dia orang tua ni. Dia ada timing kot. Dia kira dia tak payahlah pakai gabu. Kira kalau time semayang dia boleh kontrol, okey lah. Makcik. Oh, mata merah. Sakit mata? Susah nak bercakap. Hai. Nak kata menangis, tak menangis. Nak kata tak menangis pun tak tahulah nak cerita. Awak bu. Isnin minggu depan free tak? Isnin minggu depan tak ada apa cik, okey. Tak ada apa? Aku nak pergi JPN Sat. Awak pula bu? JPN. Buat apa JPN? Jabatan Pendaftaran Negara. Jabatan Pendaftaran Negara. Apa? Kita pergi tukar IC. Tukar IC pasal apa cik? Kita tak mau pakai dah nama kita. Nama Acik lah ni apa? Tak payah tanya nama kita apa semua. Panjang. Nama bu panjang. Nurul, Sofia. Hanya nombor apa boleh tak? Awak dah nak pergi JPN tukar nama. Nak tukar nama apa pula? Kita nak pakai Jamilah. Jamilah? Pimai nak nahan tak balik. Q Haida duda. Dia duk Jamilah. Aku nak pergi lah jumpa dia. Hang bagi tahu kat dia aku nak jumpa dia. Ya ke? Ui bu. Okey. Apa? Tak elok kat dia kalau tengok aku dia nampak macam Hema Malini lah, hero Hindustan. Sabar. Ya bu. Bini orang. Bini orang. Sabar bini orang. Ni orang panggil Jamilah terbelah 3. Tak nak bu kalau bu jumpa dia. Bukan. Ni lah Jamilah batu lah. Hampa kata kat aku, dia kalau tengok aku dia nanti tenganga nanti. Dia duk Jamilah dia tak boleh sebut nanti. Apa ni? Ni trend lah. TikTok. Trend Jamilah hang tak tahu. Patutlah dah ni tengok dia pergi makan nampak dekat apa? Ni. Pak Mat Western. Semua duk keliling Jamilah. Tak apalah nak darah tak Mika. Acik tu bini orang tak baik Acik. Cuba tengok komen dia. Bini orang pun banyak dalam tu. Apa salah? Astagfirullahaladzim. Tapi bu cik terasa bu. Dia ni duda sampai semua orang macam nak gila. Yang cik duda ni duk tunggu orang mai. Sampai bu kata penuh pun tak mai. Dia duda tengok dah lagu mana. Oh ya ke? Rambut blonde. Cik pun blonde lah. Blonde apa? Blonde seluar. Orang tengok hang pun takut. Betul lah bu. Cik boleh buat blonde? Besok cik pergi blonde rambut. Tok Zang kalau blonde aku nampak je negro.
Hampir JPM bawa aku tukar nama. Okey, kalau main tu Cik pun nak tukar nama. Awak? Kalau Bu Jamilah, Cik nak Bu Q Haider. Ni Bu, Awak? tu cakap pasal Jamilah ni, Cik teringat ni. Ni orang kampung kita, duk pergi buat fitnah. Awak? Siapa? Adalah dia ni, Mak Husin ni. Mak Husin mana pula? Dia duk pergi kata dekat pengurusi masjid ni, macam-macam. Sampai kawan tu letak jawatan. Dia kata kat mana? Dia katalah ambil duit lah apa semua. Tak betul, tak tulus lah. Tak, dia tulis kat mana? Dia ada tulis. Dia tulis kat dia buat Facebook. Surat. Lah bodohnya. Hati, zaman dulu orang buat surat layang. Lah ni orang tulis kat Facebook. Suruh berpindah ada surat orang pandai buat surat layang. Sampai lari hidup lagi tak mati. Ni lah geng lah dengan Mak Husin ni. Dia nak kencing-kencing lah, dah kena. Nak kena saman. Nak kena saman. Bukti ada. Betul lah. Kalau Facebook, walaupun hang buat fake account, boleh cari. Polis boleh cari. IP dia tu ada. Ni semua buta baru celik. Buta baru celik. Belajar tak habis. Sah kata masjid, duduk sebagai masjid je kena buat masjid yang tu aja. Lain semua tak boleh buat. Bukan kata imam tu, pengerusi tu duk buat semua elok dah kah? Elok dah. Dia sampai orang kenal dah. Sampai semua orang duk pergi ke masjid tu. Halah, dia pengerusi masjid. Pada sama masa yang sama, dia buat bisnes cuci kereta tu. Tak kena mengenang. Tak kena mengenang. Bukan. Kalau tanya kita, sampai bila semua orang nak suruh tangan minta? Duduk minta. Lain guna masjid yang duk ada, mengimarahkan masjid, kawasan masjid tu, buat macam-macam jana pendapatan. Tak payah duk harap dah. Dapatlah income kat masjid. Betul. Sampai untung. Buat macam tu semua, cukup time, ramai dah saf semua. Daripada buat masjid besar-besar, 2-3 baris ya, AJK masjid, AJK kampung je. Dan ni geng Mak Husin. Ini fakta dia. Tapi fakta dia betul lah. Betul. Turen. Majmin! Hang tengok hang. Habis binatang semua nak atas meja. Ni Majmin lah ni. Dah, Acik kata tu betul juga lah. Adalah faktor-faktor. Tapi bila Acik, kalau kata ada sesiapa pun ada orang kata apa, ada idea yang sama macam Acik, jangan tulis dekat Facebook nak kutuk-kutuk. Cakap depan. Bila meeting masuk. Bila buat town hall, cakap. Bila masuk meeting dia Mak Husin ni sengap. Duk kat belakang sengap. Tak. Tapi pengerusi masjid tu dah beritahu dah kat dalam TikTok dia. Dia kata apa? Depan dia punya bagus. Salam. Ucap setuju dengan abang. Betul. Dia semua pun tak mati. Tapi bila belakang dia cerita kat orang, duk bola Facebook, duk cakap semua, duk kata kat dia. Aku kalau jumpa dapat orang macam ni, aku dijijak mati. Semua kalau jijak tak mati, aku dijijak dia mati. Bu, saya percaya ni. Kalau Bu pijak tak mati, kalau saya tak tahu, saya yang akan mati. Betul. Gila, Bu pijak tak mati. Yang ni bukan saja untuk aku gosip-gosip, hamba tahu tak? Tengok, aku pergi dengar kuliah apa pun tulis kat sini. Syamsul debat. Tu tulis ada bismillah semua tu. Esok ni mati. Di sana nak soal time ya. Malaikat nanti kata dia ada buku satu, kuliah satu, 4 orang satu. Ni. Betul lah. Dia nak masuk aku dah sat. Kalim bukan surat kedua. Ada pahala punya. Buat dia beritahu. Nampak? Sini lah hidup kena seimbang. Gosip. Tanya Bu. Ni. Apa nak tanya? Makan dah. Ambil plastik main set nak bungkus elok. Tak apa. Bawa. Tak bawa. Tadi dia kata bawa. Kita bawa Tupperware. Jangan lupa like, comment, and subscribe.